Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwardah binti Muhammad Syaril akan mempersembahkan sajak yang bertajuk Mulia Tanpa Rasuah, karya Muhammad Syakir Alif Samsudin. Tangan ini bukan tangan yang menerima, juga bukan tangan yang menghulur. Tetapi tangan ini adalah tangan yang memperjuangkan keadilan, memecah silat pertarungan, menghapus jenayah di gelanggang kepalsuan. Rasuah yang mengundang ketamakan telah menutup pintu-pintu keadilan, telah menakuk jendela kejujuran. Telah lama aku laungkan jeruh buana, mulianya hidup ini tanpa rasuah. Bernaungkan langit integriti, gaya hidup beretika. Kita kembangkan payung kualiti, walau dipanah suria dugaan. Pemberian bertopengkan kepalsuan dapat ditakis dengan perisai keimanan. Walau emas setinggi gunung, walau mutiara seluas lautan, semuanya bukan milik kita, kerana ada niat yang tersirat, ada maksud yang tidak terucap, mengaburi akal budi. Rasuah itu salah, rasuah itu jenayah, rasuah itu suapan untuk mereka yang lapar. Dengan habuan dan ketamakan, rasuah mencalarkan maruah, merendahkan harga diri, nilai murni di padang sepi. Akta dan undang-undang ditentang, nafsu beraja di hati. Mulianya hidup tanpa rasuah, negara makmur, rakyat sejahtera. Tiada prasangka, tiada sengketa. Watan pekerja cemerlang, rasuah sama ditentang. Amanah dijulang, kemakmuran ditatang. Mulia hidup tanpa rasuah, sukma tiadakan gundah. Keikhlasan cerminan wajah. Sekian, terima kasih.